Phone Rawak dibawakan oleh Mr. Potato. Hello. Nas. Nas, Syarul. Ya, jom. Nas. Tolong aku, Nas. Ni, member aku tadi makan ni, apa ni, asam boy punya biji tu. Dia tercekik macam mana lah? Betul ni. Kau tekan Betul. kau dari tengah. Ha? Kau jangan makan, kau letak kau tengah-tengah. Lepas tu kau tekan kuat daripada belakang. Macam mana? Sekejap. Kau dari belakang dia. Relax. Macam mana, Nas? Kau pergi belakang dia. Okey, kau letak dua-dua tangan kau dari belakang. Dia punya tengah-tengah perut. Dan atas dekat ulu hati. Sekejap, aku tak dengar. Kejap, Nas. Aku tak dengar aku cakap apa je. Ya Allah, dah biru lah. Macam mana? Kau pergi peluk dari belakang. Bro. Kau peluk kuat sikit. Lepas tu Kau tekan dekat betul-betul kat ulu hati kuat-kuat. Tiba-tiba peluk tu, tapi betul kau apply dua tangan, tekan kuat-kuat. tekan kau kuat. Macam Allah, macam mana Sekejap. Okay, kau tekan kat tengah-tengah ulu hati pun. Aku kat tengah tadi ulu hati tu. Dekat dada depan ni kan. Dekat betul-betul kat ulu hati. Kau tekan kuat-kuat sampai. Jangan tekan banyak kali, tekan sekali kuat-kuat. Tekan sekali. Dia nak apa ni? Okay. Dia dah okey sikit, tapi dia macam biru sikit muka dia. Nak bagi minum air tak? Jangan. Kau dirikan dia sekejap. Lepas tu suruh dia dalam menunduk sikit. Dah call ambulans belum? Allah, susah. Dia dah okey belum? Dia dah okey, dia boleh bangun. Tapi aku risau sebab dah biru lah. Dia tadi ketawa-ketawa, lepas tu macam tercekik je. Tercekik je lah. Tapi kalau dah okey, maksudnya dah okey. Tu slow-slow lah tu. Kejap. Kau cakap macam mana ni? Doktor! Hello? Doktor! Bijak. Nas. You Nak buat CPR tak? CPR? Nak kena buat CPR tak? Aku tengah cemas ni gila tu. Dia dah biru lah muka dia. Tak, kalau dia boleh cakap macam tu, maksudnya tak nak tahu sangat pun. Dah okey tu. Kau okey ke tak? Cakap dengan abang ni. Hello? Dr. Nas. Kami Sati minta maaf. Tadi tu saja je kita nak berlatih macam mana menangani kecemasan dalam studio. Alamak, dah agak dah. Nas, kau janganlah cemas sangat, Nas. Tapi tak apa, kalau macam toke tercekik, kita tampar 3 kali dia dah okey. Doktor, terima kasih atas tip-tip tersebut. Kalau tercekik, tahulah macam mana kita nak buat lepas ni Okey. Alright, tapi macam mana pun Kat sini Syarul, Adi, Tauke, di era telah pun satekan doktor.